Okey, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Petang ni aku turun pot lama aku tak main pot ni. Siapa yang nak tengok video aku dia tahu pot ni kat mana kan. Ingat berapa bulan dah sebab aku mengai pun tak mengai pun lama juga. Dia jadi macam nah. Jiwa pemancing tu macam tiba-tiba hilang geng. Aku turun sebelum ni pun macam turun kosong kan, macam jiwa memancing tu tak ada. Sekadar turun saja. Hari tu aku turun aku mengai biasa-biasa macam tu saja, mengai biasa-biasa. Tapi kali ni dia macam tiba hari ni tiba-tiba macam jiwa mengai tu turun balik tau, main balik tau. Ni tengok macam nak hujan pun turun lagi. Ni dia ni bila nak start gila mengai balik ni. Tapi hari ni aku turun kat pot biasa aku duk main selalu kan pot ni kan. Aku tanya member aku, dia duk turun tak? Dia kata dia pun jangan turun, dia kata ikan tak apa dah sebab pukat pun duk main kat ni kan. Pukat pun kerap dah siang malam dia cakap ada pukat. Tapi tak apalah, aku try tengok kan rezeki dalam ayam lah, kita tahu tu ya. Tapi hari ni aku biasa kan, aku bawa umpan favourite aku ni. Tu ikan puyuh. Ikan puyuh ni, umpan ikan puyuh ni tak ramai biasa guna. Tak ramai kat yang tahu guna kan. Dia kalau tak ambil tak apa. Selalunya kalau ambil saya kasak-kasak apa pun dia try tengok cuba tengok rezeki. Lama tak tarik ikan kat rasak ni. Batu ladung tak bawa hari ni geng. Tak bawa hari ni batu ladung. Batu ladung tak bawa, kita cari batu ni. Ni okey. Untuk ikat batu ni kita pakai tali kecil dia sebab kalau tak sangkut dia tarik mudah putus. Aku duk suspek jiwa mengai aku hilang ni sejak naik gunung hari tu kot, naik bukit hari tu kan, ragas bukit kan. Jadi duk teringat naik bukit jiwa mengai hilang tu. Tapi nanti bulan 10 ni, tengok minggu bulan depan tu, tengok macam mana. Dah naik gunung lagi. Tapi gunung Karunai Kerik. Okey geng, hari ni aku naikkan puyuh geng, macam biasa. Balik kampung itu mengai dengan anak aku. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lucing apa pun tak bawa. Jam. Ada lucing lah. Tengok ni macam lucing. Barang pun bersepah-sepah merata dah. Lucing tak. Ada. Dah satu lucing. Lucing lama punya. Dia. Okay, setup kedua geng. Ni pukul apa ni? Kat pukul 7 dah ni. Dia gelap sikit sebab hujan. Ngam geng, azan maghrib. Baling ini satu. Terlek.
MJ1. Lucing tak ada dah. Hujan kan, hujan. Nyamuk banyak gila. Dulu tak macam ni pun. Sebab mungkin dah semak ke kawasan ni kan. Semak teruk kan. Macam orang tak main lama ni. Laluan nak masuk pun macam tak ada. Sebab hari tu dia kata apa ni, aduh nyamuk. Gad halau. Kan? Mungkin sebab tu kot ramai tak main ni kot. Hujan balok kot dun kita. Okey kan, agak setengah jam kat tunggu ni. Tak sentuh ni. Kita cek umpan tengok. Sebab biasa umpan ikan puyuh ni ketam ke kacau tak. Lagipun ayak jalan kan. Takut dia sangkut. Kan tak ada lah. Batu jatuh lah. Sangkut sikit batu jatuh tadi. Ayat tengah jalan pasang ni, kita baling dekat saja. Tengok anu pula. Oh, dah umpan. Mati tapi mati pun jangan risau kan. Mati pun dia balas juga. Ikan puyuh ni dia special dia sebab bau dia tu. Bau dia berbau hanyak dia tu. Dia sekarang lain macam bau hanyak. Ikan darat turun kat laut. Tu yang jadi tarikan tu.
Alamak banyak katai. Abang tengok, hujan lebat weh, hujan lebat. Macam mana nak balik ni? Macam mana nak balik ni? Takkan nak tidur sini kot. Alamak. Yang ni jiwa kental pun goyang macam oh. Balik ni confirm lencun ni. Aduh. Weh. Asyik baiklah aku duduk kat sini. Ada agak lah chalet ni rumah ni kan. Ingat duduk kat sana tadi, duduk sana habis lencun lah. Oh. Ni memang goyang macam mana goyang Oh tak boleh geng, aku nak kena balik agak. Hujan pun hujan lah, teringat bantai kat rumah. Kau tengok alun padu. Umpan tak sentuh. Umpan lagi tak apa. Kalau esok boleh main malam ke petang ke. Ok semua geng. Petang ni aku repeat balik lah. Malam tu aku main tak makan, hujan lagi kan. Itu malam tu 2 hari lepas. Kemarin tak boleh nak main hujan. Hari ni panas sikit, ok lah panas hari ni. Aku main try balik kan. Umpan pun ada lagi ni. Ikan puyuh. Habis umpan ni lah, tengok macam mana. Aku try duduk kat sini lah. Nampak aku duduk sana malam tu ada orang. Biar api lah. Kat sini mana-mana pun ada ikan geng. Kalau kata dia nak ambil kalu, dia ada. Macam besar geng, cari batu dulu. Buat ladung. Banyak. Ni, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Batu itu. Dia kena cari batu panjang sikit, senang nak ikat. Tu. Sesi ni dok ni. Dia tak terlalu besar sangat, tak terlalu kecil. Dia pasang naga sak.
Nampak apa nak? Kasar tu, cara tu. Naik MJ. Oh, dah pasang Nagasaki lagi, pasang Nagasaki lagi. MJ lagi apa? MJ kot. Hai, aku kat sini ni senyap sunyi ni, tak mau balai ni. Kat maghrib lah. Maghrib balik lah 7.30 ke. Okay, geng. Ni hari ketiga lagi, hari ketiga aku repeat main sini, geng. Hari tu main malam tak dapat, tak makan. Kemarin main petang tak makan. Ni umpan ku ada, ikan puyuh ku dah 5 ekor lagi ni. Tu aku main lagi. Tapi hari ni aku bawa umpan insurans kan, umpan insurans. Ni umpan insurans ni. Udang kopek ni. Abang tarik-tarik apa-apa kan, lama ke apa ke. Tak bosan sangat. Sekejap lagi Empah kata aku, apa ni video tak dapat ikan pun tunjuk orang kan. Ni kita cari ikan dah ni. Ikan puyuh tu aku tak guna lagi. Aku guna gelap sikit aku guna. Sebab aku balik malam hari ni. Awal-awal ni layan udang kopek tu. Udang kopek pun sini pun padu juga. Oh, kalau dia masuk kalu memang dia ada. InsyaAllah. Sekejap gelap-gelap sikit kita guna ikan puyuh ni. Ni. Kemarin aku main aku duduk belah sana. Game mana tahu, tak tahu lah duduk sini kan. Petang dekat gelap tu depan naik MJ, tak tahu aku MJ ke. Sekok tu MJ, sekok lagi kerapu kot, tak tahu aku. Nak tengok dari jauh lah. Depan tu naik 2 ekor, saiz okey jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita masih mencuba nasib lagi, guys. Apa tengok ni? Oh. Tu kata umpan insurans ni. Masak ni. Dah baru apa? Tu tekan. Oh dia. Aduh. Ambil api no. Saya elok ke ni? Ambil ke tak ambil? Ambil dia. Ambil ke tak ambil? Ambil ke tak ambil? Tak payah. Hari tu aku mengajar bagi Nepal guard kat rumah aku boleh ni. Hari tu aku mengajar jambatan dapat jauh banyak itu. Aku rasa member aku ambil kat rumah, tak ambil lah kali aku pergi kat guard Nepal tu lah. Yang ni pun boleh bagi depan ni. Tu dori tu okey. Dia bukannya dori belukang. Bismillahirrahmanirrahim.
lama apa. Wih. Wih, besar alu-alu je guys. Tu. Nampak ekor. Oh. Ish, alu-alu ni kuajak betul. Depan tu dia balas separuh. Slow dia ambil tadi. Nampak ekor ni besar tau. Sampai tau. Oh, ni kakak ni. Geruk-geruk ni. Ni lalu tadi mai dah. Kasak ni. Geruk-geruk kasak ni. Oh, baby GT. Oh, dekat sikit lah. Nampak guys, baby GT. Alhamdulillah. Umpan tu aku kata umpan insurans tu. Tak mengecewakan umpan insurans ni. Oh, tak kena. Kena ke? Kena. Ada lah. Ui, alu-alu. Alamak. Ya Allah. Alu-alu tadi besar tu. Ya Allah. Lucu dia kan? Aduh. Pintai habis. Ni rambut ikat lain lah. Putih berserabut tadi. Hei, alu-alu ni. Mula ada balas ikan aku. Lepas tu balas umpan pula. Cakap dia tarik tu macam ikan kecil. Cakap gelamau. Tarik main tak melawan pun sampai dekat tu. Dia pusing kali. Lucu terus. Makan sekali lagi lah kalau dia berani. Oh. Cara dia balas tadi kalau dia buat lari tadi. Syok lah layan saya tu. Sangat betul tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mailah alu-alu tadi kalau berani.
Dah. Tu dia. Macam-macam ikan naik hari ni. Oh. Ya Allah, hang ni. Hei. Telan dalam aku nak buka je nah. Enceng wah. Buka mulut tu. Buka mulut tu. Ish. Oh. Oh, yang telan dalam. Popelak tu. Oh. Tu. Popelak. Baik hang ni. Oh, popelak oh. Geng. Ikan tengah rancak geng. Ikan kecil-kecil pun rancak. Sekarang time is now ni. Patut pasang ni. Ikan kayu ni. Udah MJ. Bismillahirrahmanirrahim. Dia main kat tali ni pula. Gerut-gerut lah. Lama. Macam-macam ikan hari ni. Hari ni macam-macam ikan. InsyaAllah aku lama ni aku nak buat umpan hidup lah. Lama putih, sebab lagi lama putih. Buat setup. Main ni. Weh, ketam malah. Rai kata ketam ni. Okay, geng, lama hidup. Hidup lagi ke? Aduh, tak apa-apa geng. Tengok hidup lagi ya. Hidup lagi, dia tak jaga lah. Ketam kepala dia. Leceh. Bismillahirrahmanirrahim.
Tahu saya kat balai. Dia gerak ya. Makan juga oh. Duri. Doa bagi Nepal loh. Nepal tu makan berminyak mulut lah. Berminyak mulut Nepal makan ikan duri. Dia balai geng, dia balai dah. Tak dekat. Sayang betul, panggil lama. Melontok habis. Tak tahu dah tak lagi. Dia main lama tadi. Gelama ni kecil lah. Loceng duk bunyi tik 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 tik. Tapi gelama ni kecil takkan dia tarik, boleh tarik rod besar ni kan. Sekali dia balas kan.